Sesuai ke kalau kita campur akaun emas kita dengan ahli keluarganya lain? Okey, nak tahu? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa save dan share untuk rujukan pada masa akan datang. Okey, pertama sekali, kalau tuan-puan ada 5 orang anak, buka 5 akaun untuk setiap orang anak. Suami pun mesti satu akaun, isteri pun buka satu. Satu family, setiap orang mesti ada satu akaun sendiri untuk diri sendiri. Supaya apa tuan-puan, di masa akan datang, tak ada isu masalah berkenaan faraid, hak dan sebagainya. Sebab harta kita mestilah di bawah nama kita sendiri. Kalau tak nak ada apa-apa isu yang mendatang. Kita tak perlu risau sebab buka akaun emas di public gold adalah percuma sahaja dan bergantung kepada bajet kita. Nak simpan berapa pun boleh dan di mana-mana sahaja pun boleh. Bila-bila masa tuan-puan nak top up pun tak ada masalah. Tak ada komitmen bulan-bulan. Jadi bolehlah terus simpan duit raya anak ataupun simpan duit lebihan ataupun simpan duit simpanan tuan-puan ke dalam akaun emas Get Public Gold. Lebih secure dan kalis inflasi. Jadi teruskan konsisten menyimpan emas dan semoga kita berjaya dengan simpanan emas dan capai matlamat satu persatu dengan emas, dan boleh klik link di bio saya untuk buka akaun emas masing-masing untuk diri sendiri ataupun untuk ahli keluarga yang lain. Okey, nak banyak lagi ilmu kewangan dan emas, boleh follow.